Okay guys, baik, hari ni aku akan buat satu benda ni. Benda ni sebenarnya aku dah pernah termimpi-mimpi dah sebelum ni, iaitu drone aku crash. Drone crash depan rumah bro. Okay, so bila dah drone tu crash, okay, ni dia drone DJI Mini 5 Pro. Dia crash dan dia terus hantar signal dalam monitor tu. Dia bagi tahu kata propeller ni patah. Okey, jadi bila patah, so aku kena tukar propeller ni. Dan itu adalah pengalaman kedua aku. Dulu pernah crash satu, dan ini pun crash semalam. Sebabkan naik atas tu, lepas tu langgar kabel elektrik tu terlanggar, dan terus dia stop dan bump, jatuh ke bawah terus. Dan kalau kawan boleh tengok ni, tengok dia punya propeller tu dah kat situ dah nampak cala dah. Lepas tu ni pun sama, lepas tu ini pun sama juga. Lepas tu kat sini paling ketara. Sebab apa? Dia dah dia dah bengkok. Okay, jadi itulah aku nak kena tukar. Mungkin tukar yang kritikal lah, yang kritikal macam yang ini. Ini pun dah patah. Nampak dia punya ni kan, tu nampak. Nak guna drone ni pergi inspect tanah, jadi ya, aku kena tukar dulu. DJI memang dia akan bagi kipas ni semua. Dia akan bagi. So dekat aku ada 5 kipas, sorry. Ada 5 kipas dia bagi, A, B, C, A dan B. Aku baru tengok sebenarnya benda ni. Daripada dulu lagi aku baru tengok benda ni. Rupanya dia ada A dan B. So B ni it goes to belah kiri, dan A adalah belah kanan. Macam tu. So dia ada lambang-lambang dia. Kalau tengok sini, ini A. So A macam ni, dan juga B. B dia pula adalah belah belah kiri. Yalah, belah kiri. Macam drone yang sebelum ni, aku tak pernah tukar propeller. Sebab apa? Drone yang aku crash tu terus crash, jatuh dan patah gimbal. Tak boleh nak repair. Kan dulu DJI Neo yang first model lah, DJI Neo first model. Sebabkan dia tak boleh terbang malam, aku terbang masa waktu senja, dan masa senja tu lah dia crash. Tapi tak betul kisah dulu. Tapi drone yang ini boleh terbang malam, aku tak kisah sangat. Cuma semalam dia crash tu dalam around 6.40 ke 6.50 macam tu. Nak masuk ke senja juga. Banyak aku kena jaga-jaga lah. Waktu senja ni bahaya sikit. Kadang-kadang kita main drone, tapi yang menyentuh drone tu adalah makhluk-makhluk gaib ke apa ke, kita tak tahu. Tu ada mistik sikit. Lepas ni kena jaga-jaga lah waktu-waktu macam tu, waktu-waktu yang dilarang untuk fly. Back kepada kita punya kerja balik. Kita kena tukar drone ni. Jadi drone kat sini, so A dengan B ni, yes, A dengan B ni pun sebenarnya dia ada sign juga. Signage dia adalah, kalau bahagian A dia warna oranye, dia warna oranye. Okay, ini dia warna oranye. Tapi kalau bahagian B dia warna kelabu. Okay, jom. Sebenarnya nak buka benda ni tak susah pun, senang. Aku ingatkan perlu skru ataupun skru yang apa, special lah dia punya. Sebab benda ni kan kecil, jadi dia bukan benda yang besar. So mungkin dia kena pakai skru. Aku fikir macam tu lah. Tapi sebenarnya tak payah pakai skru, dia boleh buat by hand sahaja. Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada logo untuk lock dengan unlock macam tu. So kita pusing kepada benda yang unlock. Okay, so. Nampak? Dah terbuka. So bila dah terbuka macam ni, pasang balik je. Jadi aku ingatkan benda ni benda yang susah lah nak buat sebenarnya. Rupanya benda ni senang. Tertipu lah aku. Sebab aku rasa macam nak kena hantar ke DJI dekat orang utama, sebabkan benda ni crash. So okay, dan kita buat keluar satu lagi. Ni, ini yang bengkok ni. Dia dah bogel dah kat sini.
tanpa kipas. Dia jatuh. Kalau propeller okey lagi. Jangan sentuh dia punya batang ni, jangan sentuh dia punya gimbal. Itu saja yang paling aku takut. Kalau kena gimbal, aku rasa memang lagi costing lah dia punya untuk repair ni. Kalau macam ni, taklah berapa costing sangat, sebab benda dia dah bagi tukar. Dan dia pun mungkin dah aware yang benda ni boleh buat dekat rumah je, dan benda ni pula mungkin selalu akan jadi. So that's why dia bagi aku 5 kipas. So ini dia, nampak tu dia punya bengkok dia tu. Nampak dia bengkok dia tu. Tu dia, memandangkan, nampak tu dia punya calak-calak tu kat situ. Gila kan. Tapi tak apalah, tukar je lah. So jom. Lalu bagi tengok kan. Okay, yang ni yang baru, masih baru, masih elok dan mudah. Sebab apa? Dia cuma contoh macam ni kan, dia ada lubang-lubang dia ni. Okay, so plug in je kat lubang dia tu, masuk kan, dan lock. Dah settle. So senang rupanya. Aku beranggapan benda ni susah. Sebab dia punya ni pun dia punya, kalau tengok kat sini, kalau tengok kat sini, dia punya gap dia tu masih lagi keras. Kalau kat sini, kalau yang ni dia dah longgak. Dia dah longgak, dia dah boleh macam dah boleh kepit dia dua macam tu dah. Kalau yang baru memang dia tak boleh kepit lagi. Tak boleh kepit. Dia macam susah sikit nak kepit, ketat. Bismillah. Okey kot. Okey kan. Ni yang baru dekat belakang. So aku tak nak tukar semua. Aku tukar yang mana yang kritikal sahaja, supaya jimat sikit. Sebab satu propeller ni, tak salah aku lah, satu propeller ni saja dekat RM50. Tapi dia takkan jual satu ni, dia akan jual set. Set propeller. Mungkin dalam set propeller tu akan dapat 5 ke 6 set propeller. Okay, so itu saja untuk kali ni aku nak bagi tahu. Dan aku nak bagi panduan jugalah, kalau siapa-siapa yang ada drone dan patah propeller ni, cara macam ni lah tukar dia. Macam tu. So right, kita dah tukar propeller. So sedia untuk terbang sekali lagi. Harap-harap tak jatuh lagi lah. Kalau jatuh lagi, masak